So macam mana suasana dekat airport ni? Aidil dengan Syakir dekat sana? Tak, kita orang dulu pernah on job training kat sana. Betul. Di KLIA? Di KLIA. Spesifiknya terminal lah. Check-in counter, gate. Then kita baru tahu berkenaan dengan cerita orang counter setting lah. Counter setting Dan cerita spesifiknya counter setting dan cerita-cerita yang lain. So nak tahu juga semenjak kata apa ada Datuk Suhaili masuk dekat AKPS AKPS dan ada banyak rombakan yang tengah berlaku. Adakah sekarang ni masih berlaku? Mungkin ada perubahan selepas pertukaran tu berlaku ataupun macam mana? Okay. Ataupun sedikit sebanyak boleh share dengan kita. Alright. Aidil dengan Syakir masa kerja kat airport tu selalu nak nampak macam warga asing dia lepak lama kat airport. Kita orang pernah eksis kan? Ada. Apa Inat lah, Inat. Inat tu maksudnya macam mana? Apa ada masalah dokumen kena hantar balik ke negara dia. Maksudnya dia kena hantar balik lah. Betul. Hantar balik. Benda tu pun akan di assist oleh ni immigration punya orang lah. Betul. Dengan bergarinya kita orang tengok dia itu gambaran counter setting lah. Tapi saya sebelum nak masuk counter setting tu, saya nak cerita sikit lah pasal isu. Sebab KLIA ni pintu masuk utama negara. Faham. Kan, melalui jalan udara lah. Kita ada dekat antara pintu-pintu utama di Johor. Lapangan-lapangan terbang terbangsa paling banyak orang is KLIA. Kita ada sepadan dekat Thailand, dekat Perlis. Betul. So ni adalah pintu masuk utama negara. Dan pintu masuk utama ni ramai orang ingat kalau masuk sepadan ni immigration sahaja. Sebenarnya tak. Dia ada immigration, ada PDRM bawah KDN. Kemudian at the same time dekat pintu masuk dia pun ada custom. Custom bawah Kementerian Kewangan. Dia check benda-benda yang terlarang masuk ke Malaysia ke. Kemudian kita ada pula Makis. Makis ni yang haiwan, tumbuh-tumbuhan. Ni daripada Kementerian Pertanian. So banyak. Ada banyak kementerian-kementerian yang terlibat dengan sepadan ni. So bila kita nak jaga sepadan negara ni, bila kita berurusan dengan negara luar ni dia macam banyak agensi nak kena deal dengan Malaysia ni. So macam mana? So bila fikir-fikir balik, akhirnya menteri sekarang dia decide, you know what, kita satu je semua. So itulah lahir AKPS, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sepadan. So lepas ni kalau Malaysia nak berurusan dengan negara luar, bab sepadan memang AKPS saja yang akan pergi ke depan. So itu sejarah penubuhan AKPS lah. Dan saya tahu pengarah AKPS sekarang Datuk Suhaili memang a very good person. Dia ambil daripada PDRM, kita hantar ke AKPS. Dan kita dah dengar macam-macam cerita lah. Antara berita yang paling mengisaukan adalah apa yang macam Syakir sebut tadi lah, counter setting. So counter setting ni macam ni, kalau kita pergi ke KLIA, kita turun di luar negara, kita nak check in lah, nak masuk kat Malaysia ni, ada banyak counter. Ada banyak counter. So contoh 20 counter kan. Biasa kita random je lah, kita tengok mana yang kosong kita pergi. Tapi counter setting ni, dia orang asing, bila dia masuk Malaysia, dia nak masuk secara salah, nak masuk secara haram, dia akan dapat mesej daripada dia punya ejen, kau beratur dekat counter ni. Contoh lah counter 8, kau beratur kat counter 8. So semua tu akan pergi ke counter 8. Sebab di counter 8 tu dah ada pegawai yang korup lah, pegawai yang buat counter setting ni. So bila lalu dekat dia akan bagi laluan rekod tu pejam diubah. Pejam mata. Sebab biasa kan kalau kita orang luar masuk Malaysia, dia ada pas pelancong, pas pekerja. So dia akan setting dekat situ lah. Sebab tu dia panggil counter setting. Maksudnya dia set dekat mana untuk orang tu masuk. Dan antara benda yang pembaharuan jugalah untuk kita lawan counter setting ni, sebenarnya dah ada benda ni agak lama, tapi dia masih lagi berlaku. Kalau Aidil dengan Syakir lepas ni kalau pergi airport, kita tengok kan, orang yang jaga counter tu, dia tak boleh bawa handphone. Dia tak boleh bawa handphone. Pegawai yang jaga counter tu. Okay. Maksudnya bila dia kerja, phone ni kena simpan dekat tempat lain lah, supaya tak ada orang boleh contact dia. Faham. Sebab kita tak nak benda-benda counter setting ni berlaku. Sorry, ni dekat counter mana? Dekat counter KLIA lah. Counter immigration. Counter immigration. Okay. Ingat cek counter dia. Dia kalau nak tengok contoh dia, alamak saya tak ingat lah tajuk filem ni, tapi dia ada kat Netflix. Tajuk dia check in ke apa lah. Pernah tengok cerita ni cerita airport, Taron ni Egerton apa berlakon. ada dia pakai earphone. Yes, TSA. Okay. Saya tak ingat. Sama lah, dia pun tak boleh bawa iPhone kan. Dia sama. Situasi tu sama dengan dekat Malaysia. Tapi still berlaku lah, sebab orang kata kalau nak buat jenayah ni akal dia panjang. Betul. Akal dia panjang. So sebab tu
bila saya tengok banyak laporan counter setting ni kantoi, actually kita yang baca risau, tapi sebenarnya perspektif saya bagus. Maksudnya ada orang kantoi, hari-hari kita dapat kantoi kat orang, hari-hari kita dapat tangkap orang, hari-hari kita dapat banteras. Kalau kita tak dengar langsung tu yang patut kita risau. Bila kita dengar tu sebenarnya bagus, sebab kita berjaya menangkap orang-orang yang terlibat dengan counter setting ni. Faham? Betul. Sikit sebanyak kita cuba mencegah lah benda tu berlaku. Betul, at least maksudnya kita ada tangkapan, kita ada banteras, kita dapat jejak, dapat hidu. Kalau kita dengar semuanya aman damai je, itu yang kita patut risau. Kau pernah dengar ada kes yang melibatkan wang ringgit yang sangat banyak? Berapa kes yang kata apa kes yang pernah keluar dekat berita ke apa? Keluar wang ringgit maksudnya apa? Keluar maksudnya, cash keluar ke apa? Tak. Maksudnya counter setting tu dia ni. Apa ayat aku tak jumpa ayat aku. Orang yang terlibat dengan counter setting dia punya kaya. Ya. Maksud sebab satu tanggapan kes. Sebab baru ni ada yang kalau tengok laporan berita ada kata siapa kalau kata baru ada AKPS lah. Ada AKPS, okay. So ada AKPS. Sudah kena tangkap? Yes. Kalau check, memang beberapa bulan hari tu ada laporan SPRM ada keluar berita, SPRM menahan beberapa pegawai AKPS. So orang kata lah, AKPS ni dah baru wujud, sekarang dah terlibat dengan gejala rasuah dan sebagainya. No, bagi saya let it be, sebab AKPS ni dia belum rekrut semua ahli baru tau. Sebab ketika dia tubuhkan, dia ambil daripada PDRM sikit, ambil daripada immigration sikit, dia ambil daripada agensi-agensi KDN yang ada. So bila dia ambil tu, kita tak tahu orang tu problematik ke apa ke. So at least sekarang ni kita ada ketua dan agensi yang tak cover. Baru sangat ni dia pun ada yang kantoi. So bagus lah. So antara bila kita belajar dalam ICOM bila KDN ni, nak siasat orang dalam ni susah. Nak siasat orang dalam susah. So bila dapat kantoi kan orang yang terlibat dengan counter setting ni, walaupun dah berada dalam KPS, bagi saya good move. Maksudnya orang dalam AKPS ni bagus. Dia memang tak nak ada anasir-anasir negatif ni ada dalam agensi baru ni.